Sebab kalau kita nak 3 phase, kita kena mesti susun dia punya setiap breaker ni ada dia punya power dia lah. Jadi tujuan kita kat sini, kita nak buat balancing. Kita akan asing lah setiap phase ni. Inilah yang kita nak untuk buat balancing. 11, 12, 13, 14, 15. Oh, dia pecah dua RCCB pula. Ini untuk pencahayaan, ini untuk soket. 63, 63. Okey. Ini kepekaan dia berbeza lah. Ini kepekaan dia untuk pencahayaan, ini kepekaan dia untuk kuasa. 30A, 100mA. Sekarang ni kita berada di puncak alam. Tujuan kita kat sini adalah kita nak menyambung kabel. Lepas tu kita nak tukarkan main switch dengan RCCB ni jadi 3 phase. Benda pertama kita kena buat, kita kena sambung kabel lah sebab pendek. Yang kedua, kita kena buat balancing. Sebab kalau kita nak 3 phase, kita kena mesti susun dia punya setiap breaker ni ada dia punya power dia lah, kekuatan dia. Jadi kalau kita letak phase rate, contoh phase rate lebih banyak kekuatan berbanding phase yellow, jadi kegunaan phase rate akan lebih tinggi lah bacaan M nya. Contohnya, kalau bacaan rate dapat 70M, yellow mesti dapat 70. Tak kurang ataupun lebih tinggi sikit. Dia sama juga dengan phase blue. Jadi tujuan kita kat sini, kita nak buat balancing. Kita akan asing lah setiap phase ni. Untuk sistem solar pula, tuan kena faham yang bahawasanya sistem solar terbahagi daripada dua sistem, iaitu sistem single phase dan sistem 3 phase. Single phase ni pula dia merangkumi hingga ke maksimum 12 panel sahaja, iaitu inverter 5K. Manakala untuk inverter 3 phase pula, tuan boleh pergi hingga ke 28 panel, iaitu inverter 12K. Kat situ adakah tuan-tuan faham bahawasanya kepentingan sistem 3 phase di rumah tuan ini? Kalau boleh, tuan nak upgrade 3 phase daripada single phase ke 3 phase, boleh kontak RPG lah. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum.